benda yang kita buat tu sebenarnya salah, tapi sebab orang lain buat, kita pun ikut juga buat. Assalamualaikum Puan. Hai kita. Puan ada masa sikit ke untuk kita interview? Boleh. Okey, kita duduk lah Boleh. Jom. Okay, saya tahu dulu nama Puan apa. Nama saya Zamira Zabir, umur 40 walaupun tak tanya. Okay Puan, sebenarnya soalan saya ni agak unik sikit lah. Saya nak tahu, bila first time Puan rasa Puan berjaya? Wah, dalam soalan ni Okey, kebanyakan orang dia akan ukur kejayaan tu dari segi kewangan ataupun mungkin populariti. Kejayaan sebenar bagi diri saya tu apabila saya berjaya buat keputusan mengikut diri saya sendiri dan menjadi diri saya sendiri. Sebab kebiasaannya bila kita nak buat sesuatu, kita akan ikut stigma masyarakat ataupun circle of friends kita. Walaupun benda yang kita buat tu sebenarnya salah, tapi sebab orang lain buat, kita pun ikut juga buat. Bagi Puan, apakah satu ciri-ciri paling penting untuk seorang itu berjaya? Okey, jawapan ni dia akan jadi klise sikit lah. Faktor penentu kejayaan seseorang adalah disiplin diri. Sebab keinginan dan juga bakat boleh membuatkan kita nak bermulakan sesuatu. Tetapi yang menyebabkan kita betul-betul berjaya ialah apabila kita berdisiplin dan berjuang sampai habis-habisan. Sebab orang yang hebat tu, dia bukannya orang yang memulakan sesuatu saja, tapi dia buat sampai habis dan dia berdisiplin meneruskan apa yang dia nak buat. Tahulah, satu hari kita ada 24 hours kan. Tapi kalau hari ni saya bagi Puan 1 jam lebih. Puan nak buat apa dengan 1 jam tu? Saya rasa saya akan buat 2 benda, which is upgrade ilmu dan juga reflection. Supaya kita sentiasa tidak berada di tempat yang sama. And then reflection tu penting supaya kita tengok balik diri kita, apa yang kita buat tu betul tak? Betul. Kita berada di dalam dasarnya betul tak? So reflection is very good to bring you down and jadikan diri you seorang yang humble. Apakah satu tips yang sesuai Puan nak bagi kepada para penonton untuk mereka yang ingin berjaya ataupun kejar impian diorang? Jangan tunggu sempurna untuk bermula. Sebab langkah pertama tu, kalau you nak tunggu sempurna, you tak akan bergerak. Jadi apa yang ada di tangan, kalau you nak buat sesuatu, teruskan, mulakan, and then along the way you upgrade, you betulkan, you tambah baik, and that's how orang yang berjaya akhirnya mencapai cita-cita dia. Puan salah satu individu yang saya rasa dekat lah dengan Gen Alpha dan juga Gen Z ni. Puan boleh tak bagi satu advice khas untuk mereka semua? Kita macam-macam dengar pasal Gen Z ni kan, tapi kita sayang Gen Z, janji kan. Yang paling penting sekali ialah you kena sentiasa jangan rasa selesa dengan apa yang you ada. Sebab bila you rasa selesa, you tak akan improve diri you and you tak akan bergerak and tak akan tambah baik. So dengan keadaan yang you ada sekarang ni, you jangan selesa. Bila you selesa, itu adalah orang kata pemusnah kejayaan kita. So always upgrade diri, always rasa nak jadi lebih baik daripada apa yang you ada sekarang. Okay Gen Z? Alright, janji